semua, Assalamualaikum. Anda bersama dengan Sabrina. Hari ini Sabrina bersama langsung di bilik Parian Habib Ampang 2. Jadi dengan topik hari ini, sekiranya kalau ada antara anda yang berminat dengan barang kemas berlian, kenalah topik kita hari ini adalah minimalist diamond jewellery. Siapa-siapa yang memang berminat dengan barang kemas berlian, nakkan yang apa ni orang kata, berlian yang bermacam-macam karat seperti yang ini contohnya, ataupun ada yang berminat dengan tennis bracelet, ataupun ada yang berminat dengan Tulus collection kita, boleh saja tune in bersama dengan Sabrina di Instagram live ini selama 30 minit bermula jam 2.30 sehingga jam 3 petang ini. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang berada dekat dalam live sekarang ini, boleh sharekan juga live ini kepada kawan-kawan, kepada keluarga yang sama-sama nak dapatkan diamond jewellery di Habib hari ini. Okey, sekejap tahu Sabrina baca komen, Sabrina nampak hari ni ramai pula yang masuk. Ya saya, hi ma'am, ya saya, hi berapa harga? 916. Mari sebelum Sabrina pergi tunjukkan kepada anda bermacam-macam koleksi barang kemas berlian, Sabrina akan kongsikan harga emas terlebih dahulu. Harga emas, harga normal price kita 916 adalah RM610 per gram, dan emas 999 tetapi hanya di bilik pameran saja kita berikan potongan RM12 menjadikan harga emas 916 596 dan emas 999 658. Okey, itu adalah harga emas semasa kita. Jadi untuk siapa-siapa yang nak nikmati potongan RM12 ni hanya di bilik pameran saja ya. Jadi kalau anda duduk berdekatan dengan area Ampang ataupun mana-mana bilik pameran Habib yang berdekatan dengan anda, berlarilah ke bilik pameran anda sekarang ini. Okey. Hai, bracelet grande atau batu ke full 916? Jap. Ini soalan ke statement? Hai sis, bracelet grande ada batu ke atau full 916? Okey, kalau grande memang emas 916. 916 ni kita tak ada yang bertatahkan dengan berlian ataupun batu permata. Jadi kalau barang kemas emas 916 memang full emas 916, tidak ada berlian ataupun batu permata. Okey. Hari ini harga emas 916 selepas potongan RM12 adalah RM598. Itu adalah harga emas 916. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat dengan harga emas kita ni kan menarik, harga emas kita bawah RM600 kita bagi dekat anda, datang ke bilik pameran kita. Salam Sabrina, waalaikumsalam. We are making all type of shapes and colours. PG Lab Girl, if you have any inquiries or any questions about regarding our service, you can straight away contact our team customer service. Alright, cincin emas 916 budget 1. Hari ni sebenarnya topik kita berlian. Jadi depan mata Sabrina hari ni memang banyak item-item berlian. Okey, kita punya cincin, kita punya rantai tangan, rantai leher, nampak tak macam yang Sabrina pakai ni semua? Yes, Sabrina akan tunjukkan dekat anda. Tapi kalau anda nak cincin emas 916, minta maaf sangat. Mungkin di hujung-hujung sikit nanti kalau berkesempatan kita akan tunjukkan kepada anda. Okey, harga trade-in pula. Trade-in emas 916 467. Okey, 467 999 509. Okey. Alright, dapat tak? Kalau anda nak trade in emas 750, hari ini adalah RM342. RM342. Okey, itu adalah trade in emas 750. Jadi untuk siapa-siapa yang nak trade in, kita terima 5 jenis untuk emas ya. Untuk emas 999, 916, 750, 585, 375 pun kita terima. Jadi untuk siapa-siapa yang nak trade in, datang saja ke bilik pameran berdekatan dengan anda. Kita boleh trade in barang kemas anda. Okey. Di mana butik untuk dapatkan last? Jadi sebenarnya di semua bilik pameran Habib, di semua bilik pameran Habib kita ada potongan RM12 ini. Kalau anda berada dekat Ampang, kita ada 2 bilik pameran. Sekarang ni pun Sabrina bersama langsung di bilik pameran Habib Ampang 2. Kalau anda duduk area sini kan boleh datang berkunjung, sebab yang Sabrina tunjuk ni semua nanti memang ada dekat bilik pameran Habib Ampang 2. Jadi kalau anda berkelapangan boleh datang ke sini, tak ada masalah. Okey, boleh datang ke sini. Lepas tu kalau misal kata ada mana-mana lah bilik pameran yang berkaitan dengan anda, contoh anda berada dekat Batu Pahat, boleh datang ke Habib Batu Pahat Mall, ataupun anda berada dekat area Putrajaya, boleh datang ke Habib IOI City Mall Putrajaya, macam itu, sebab memang applicable di semua bilik pameran Habib. Okey, dapat tak? Kalau anda nak buy pack emas 916 pun 467. Okey, harga trade in, harga trade cash kita sama, 916 467. Okey,
sampai bila emas Sabina tak boleh nak janji sampai bila. Kita kalau ada potongan harga ni, kita tak boleh nak janji sampai bila. Tapi itu adalah harga setakat hari ini. Kalau anda berkesempatan, okey, nak dapatkan juga di bilik pameran, boleh, tak ada masalah. Okey, jomlah, sebenarnya Sabina nak tunjukkan kita punya barang kemas ni. Barang kemas kita cantik tak? Cantik kan? Hari ni topik kita adalah minimalist diamond jewellery. Minimalist diamond jewellery. Jadi yang saya pernah pakai semua ni dikategorikan minimalist lah. Dikategorikan minimalist. It's either you stack it together with other jewelleries ke, nak pakai satu macam ni pun masih lagi dikategorikan minimalist. Okey, jom. Saya pernah tunjukkan yang pertama ini adalah kita punya koleksi Tulus. Koleksi Tulus ini, kalau anda nampak, ianya adalah gabungan abjad Jawi dan juga abjad Rumi. Okey, mungkin ada yang first time nampak koleksi Tulus, mungkin ada yang tak pernah nampak koleksi Tulus, anda boleh dapatkan. Masih lagi available. Okey, masih lagi available. Untuk rantai leher daripada koleksi Tulus ini, kita ada pelbagai range abjad. Kadang-kadang contohlah huruf S kan. Huruf S, okey, dalam Jawi kadang-kadang huruf Tha, kadang-kadang huruf Sin, kadang-kadang huruf Sod. Betul tak? Jadi kita ada kepelbagaian itu untuk anda. Sama juga macam huruf A. Huruf A kadang-kadang huruf Ain, huruf Alif, huruf Hamzah, betul tak? Jadi kita ada gabungan kepelbagaian dekat situ, options yang anda boleh pilih daripada kita punya koleksi Tulus ini. Dan kalau untuk koleksi Tulus kita ini, ianya orang kata, diikat dengan emas 375 dan diamondnya di sini. Diamondnya di situ. Memang cantik kan? Untuk mana-mana yang nak dapatkan, anda boleh dapatkan di bilik pameran kita. Harga dia berapa? RM1,799. Berapa tu? Yang ini 1,799. Anda boleh screenshot saja. Kalau anda berminat, anda boleh screenshot. Nampak tak ada warna merah dekat bawah ni? Warna merah ni anda tekan je. Yang warna merah ni anda tekan saja, okey, lepas tu dia akan directly bawa kepada kita punya showroom hotline. Kalau anda nak booking ke apa kan, kita punya rantai leher ni boleh. Okey, kita ada pelbagai. Contoh, Sabina lagi satu dekat sini. Lagi satu yang Sabina ada ni, ini adalah huruf A dan juga huruf Ain. Nampak tak? Huruf A dan juga huruf Ain. Jadi untuk siapa-siapa yang nak dapatkan ini, anda boleh dapatkan sekali rantai ke Sabina. Betul. Rantai leher ini dia sekali satu set. Sebenarnya dia ada juga satu set dengan rantai tangan. Tapi rantai tangan kita tak ada bawa tunjuk dekat anda hari ini. Kita cuma ada rantai leher saja. Nampak tak? Okey, sebenarnya tak sebelah-sebelah tau. Rantai leher yang saya pakai dengan yang ni. Ini huruf A dan juga huruf Ain. Kalau berminat, anda screenshot saja. Kita masih lagi available. Banyak lagi stok, tapi sebenarnya boleh kata dekat anda setiap bilik pameran mempunyai stok yang berbeza-beza. Setiap bilik pameran mempunyai stok yang berbeza-beza. Jadi anda boleh call dulu ke ataupun berhubung dengan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Okey, sekejap saya nak baca. W ada tak? Kalau W mungkin huruf wow. Anda boleh berhubung dengan bilik pameran anda yang berdekatan dengan anda. Tanya dulu, untuk koleksi Tulus ada tak huruf wow ataupun huruf W? Okey, anda boleh tanya. Untuk rantai leher ini, saya ulang lagi sekali, panjang dia 45 cm, harga dia RM1,799. Okey, ya betul, dapat rantai sekali. Rantai yang pakai tu Tulus, ya betul Wida, tepat sekali. Ini adalah daripada koleksi Tulus. Koleksi Tulus 2 tahun yang lepas. Aku tak siap Sabina, yang ini waktu Raya Haji 2 tahun lepas. Jadi kalau anda berminat, anda boleh grab. Cantiknya cincin dekat jari yang ini ke? Sebenarnya cincin dekat jari Sabrina ni dia satu set. Nampak? Dia satu set. Anda screenshot je dulu. Okey, kita manifest kita akan beli. Screenshot je dulu, tak ada masalah. Okey, dapat tak? Ini dia. Ini close up, saya dah boleh tunjuk cincin kita ini. Alright, ianya diikat menggunakan mutu emas 750. Bukan 375, bukan 585, tetapi emas 750. Cantik kan? Penuh berlian. Ada 29 round cut diamond. 29 round cut diamond pada cincin ini. Sangat cantik. Sekali dengan rantai tangan, betul. Dia satu set. Okey. Kalau rantai tangan sama juga, ianya diikat menggunakan mutu emas 750. Okey, ada 100 lebih, 130, 140 diamond pada kita punya rantai tangan. Nampak penuh kan rantai tangan kita? Okey, kalau anda berminat, yang ini 20,000. Kalau yang ini 20,000, sekali dengan dia punya cincin 4,000. So dalam 24,000. Sebab kenapa harga dia tinggi sedikit? Sebab kita gunakan mutu emas 375.
Minta maaf, kita gunakan untuk emas 750. Minta maaf ya, silap pula. Emas 750, yang ini pun emas 750. Antara untuk emas tertinggi jugalah. Jadi sebab itu harga dia tinggi sedikit, dan diamondnya pun banyak. Untuk cincin 29, untuk rantai tangan dalam lebih kurang 140 diamond. Banyak kan? Jadi kalau anda berminat, anda boleh grab satu set. Dan di pergelangan tangan ini sebenarnya Sabrina peragakan lagi dengan tambah lagi lah, orang kata stacking. Stacking dengan satu lagi bracelet. How much the tennis bracelet price? This one, right? If you can see, the size of the diamond is different. It's actually a bit bigger at the middle, and then it starts small towards the end, like this. Okay, dia makin besar dekat tengah, dia kecil-kecil macam tu. Okay, all around this bracelet, diamond dia macam tu. Memang cantik. Okay, untuk yang nak dapatkan tennis bracelet, if you really interested with this tennis bracelet, the price is 33,000. Okay, 33,347 ringgit. You know that the normal price for this tennis bracelet is 55,579 ringgit. But after last is 33,347 ringgit. It's really nice. Nak buat pakai hari-hari boleh. Untuk batal air semayang pun boleh ya. Kalau misal kata anda berminat dengan berlian, sebab kadang-kadang untuk kita memegang kepada isu perkahwinan, ramai yang sentimental sikit. Nak dapatkan barang kemas berlian, dia ada macam sentimental value macam itu kan. Boleh. Nampak tak, bila kita stacking kan dia together macam ni, it's really complement each other. It doesn't like macam overshadow, dia complement each other. Sangat cantik. Okay, dapat tak? Alright, sekejap Sabrina baca lagi. Cincin diamond design markis ada tak? Nanti kita cari di cincin diamond markis. Okay, kita tengok dulu. Kalau nak, kalau ada kita boleh bagi. Okay, sekejap tau. Rantai tadi tu halus sangat ke tak halus pun. Yang ini nak buat pakai hari-hari boleh. Nak buat pakai hari-hari boleh. Sebab apa? Tulus Collection ni antara salah satu koleksi yang customer pakai untuk ni dibuat pakai hari-hari. Untuk dibuat pakai hari-hari. Kita kadang-kadang nak satu rantai leher ataupun barang kemas yang kita boleh pakai daily, betul tak? Yang jadi macam kita punya daily pieces lah, senang macam untuk lengkapkan pergayaan harian kita. Yang ini boleh, tak ada masalah. Okay, kalau anda berminat, anda boleh screenshot saja. Siapa yang bertanya? Wida kalau berminat, Wida boleh screenshot. Harga dia sangat mampu bilik, RM1,799 saja. How to buy online? If you want to buy online, you can straight away go to our online platform like TikTok, Shopee, or also our website. Okay. Alright, buyback 916 hari ini RM467. RM467. Jadi untuk sesiapa yang nak buyback, boleh ya. Rizky kalau nak buyback boleh datang ke bilik pameran kita. Alright, itu baru tangan kiri. Sabrina boleh lepas tunjuk tangan kiri, rantai leher dan tangan kiri. Tangan kanan pun satu set juga ceritanya. Nampak tak? Tangan kanan kita ni, kita datangkan dengan satu cincin berlian. Satu cincin berlian yang sangat cantik. Kalau anda nampak dia punya kilau-kilau tu penuh. Sebab apa? Pada cincin ini sahaja ada 160 diamond. 160 round cut diamond. Okay, diikat menggunakan untuk emas 750 dan juga harga dia RM6,024. Okay, RM6,024. Ya, ini memang cantik. Jadi untuk sesiapa yang nak grab, boleh juga grab, tidak ada masalah. Dapatkan di bilik pameran Habib Ampang 2. Jangan risau, kalau nak grab jangan grab satu, sebab dia satu set. Dia satu set, anda boleh pakai. Anda boleh pakai dia sekali. Alright, untuk rantai tangan ni pula ada 210 round cut diamond. 210 round cut diamond. Harga dia RM47,800. RM47,800. Cantik kan? Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab ni, boleh grab. Screenshot je dulu. Screenshot saja dulu. Lepas tu dah boleh berhubung dengan kita punya bilik pameran. Alright, dapat tak? Itu dia, cantik cincin ni, nampak? Sabar tunjuk lagi sekali lah cincin kita. Sebab cincin ini memang cantik, dia nampak penuh. Okay, dia tidaklah bulky ataupun apa ni orang kata, dia tidaklah besar. Maximalist tidak. Yang ini dia still considerate lah. Kita nak pakai satu, hari-hari pakai satu ni saja pun boleh. Okay, dapat tak untuk dayang? Memang cantik dayang.
Kak, spill pendant and alphabet and other bracelet for stacking. Okay, sekarang ni dengan Sabrina yang ada alphabet adalah kita punya koleksi Tulus saja. Sebab topik hari ni adalah minimalist diamond jewellery tau. Jadi Sabrina dapat tunjuk yang berlian. Yes, kita boleh tunjuk emas tapi mungkin di hujung-hujung sedikit. Kita fokus kepada topik kita hari ini adalah minimalist diamond jewellery. Okay, yang ada alphabet adalah salah satunya macam kita punya koleksi Tulus yang Sabrina sedang pakai. Koleksi Tulus ni, dia datang sekali dengan rantai. Dia bukan pendant saja, dia datang sekali dengan rantai. Harga dia RM1,799. Sempat screenshot tak tadi? Sempat screenshot tak? Cantik cincin, simple design-nya, betul? Yang ini memang simple design-nya. Nanti saya tunjuk yang lain. Nak yang simple ke tak simple? Sebab sebenarnya ada banyak cincin yang lain yang boleh dijadikan sebagai cincin kahwin kan. Nak matching dengan husband, boleh, tak ada masalah. Sabrina boleh bantu anda, tidak ada masalah. Okey, jom. Sebabkan topik kita hari ini, sekejap ya, Sabrina nak tunjuk tadi. Ada yang request cincin berlian bentuk markis ni kan. Sabrina tunjuk ya. Nampak tak? Okay, Sabrina tunjuk dekat anda ni. Kalau anda nak cincin yang berbentuk markis, wow, ya ini yang biasa orang cari ni. Dijadikan sebagai cincin engagement. Sekarang kan tengah famous kan. Engagement pakai cincin markis. Cincin diamond bentuk oval besar-besar macam ni. Ada ke yang suka? Sabrina letak atas bawah, nampak tak? Yang ini siapa-siapa yang nak berkahwin, jujur Sabrina kata, jangan cari yang lain dah. Wow, kilau dia tu. Sabrina boleh kongsi ya, yang ini markis cut 0.01 carat. Besar ni. Nampak? Okay. Kalau anda nak yang bawah ni boleh 59 diamond di sekelilingnya. Round cut diamond tu kita susun-susun bentuklah jadi markis punya bentuk macam ni. Nampak tak? Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab, okay, anda boleh grab. Nampak? Cantik. Yang ini sesuai sangat-sangat yang nak jadikan sebagai cincin engagement, nak jadi sebagai cincin perkahwinan, boleh. Especially yang atas ni lah. Okay, contohlah kan, anda nak stacking dalam masa akan datang. Anda ada satu cincin simple macam ni. Ini kita panggil dia simple band. Simple diamond band. Okay, dia memang simple tapi simple-simple dia penuh diamond. Dalam 2.2 carat tau. 2.2 carat. 24 diamond di sekelilingnya. Okay, yang berlian rantai leher untuk satu batu saja ada ke Sabrina? Ada, kita ada. Okay, kalau anda nak betul-betul yang memang berliannya tu sangat-sangat on point, orang kata, anda boleh dapatkan HOF. Okay, kita ada. Kalau nak tengok boleh, tak ada masalah. Okay, yang ini adalah kita punya berlian. Ini contoh tadi kan. Lepas tu Sabrina contohkan dia dengan satu markis. Kalau anda nak stacking, wow, ini memang luar biasa cantiknya. Tapi sebab setting dia tinggi tau, nampak tak? Setting dia tinggi sikit. Jadi dia nak overlap markis tu dekat atas diamond band ni tak boleh. Jadi dia boleh sampai situ saja. Kilat dia tu boleh silau lah mata kita menengoknya kan. Betul tak? Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab ni boleh grab macam ni. Yang solitaire markis tu berapa tadi? Yang solitaire ni 35,000. Sebab dia memang besar. Dia bukannya kita susun-susun satu diamond jadi markis tau. Tidak. Yang ini memang dia besar satu diamond macam tu. So harga dia RM35,070. RM35,070. It's really suitable for those seeking for engagement rings. Okay, you can get this one as well dekat bilik pameran Habib Ampang 2. Okay, ini bukan round cut tau. Ini memang betul-betul markis cut. Siapa yang berminat yang macam ni, nampak tak kilat-kilat macam ni, anda boleh screenshot. Screenshot je dulu. Kalau dah ada pasangan ke, boleh bagi dekat pasangan. Kalau belum ada pasangan pun apa salahnya, kita manifest, kita akan dapatkan apa ni orang kata, diamond ring sebegini. Nampak tak? Memang cantik tau. Mana-mana yang nak grab kan. Lagi satu yang tadi saya tunjuk yang ini. Kalau anda nak sedikit affordable, you can get this one. Jauh beza dengan yang tadi. Jauh beza dengan yang tadi. Okay, sebab yang ini dia round cut. Round cut yang kecil-kecil-kecil kita susun. Dia berbeza dengan yang ini. Yang ini dia satu saja. Yang ini dia satu saja tapi dia besar. Okay. Kalau yang macam ini dia nampak besar sebab round cut diamond ni kita susun tepi-tepi tu membentukkan dia markis.
Macam gitu. Kalau yang ini atas ni 2000 je, 2700. 2730. Oh, yang ini pun boleh start, boleh. Boleh start. Okey, kalau misal kata anak start macam ni pun boleh, tapi kalau start macam ni dia agak bahaya. Sebab apa? Dia still ada diamond pada bahagian bawah tu, dia akan bergeser. You give it a force right over here. Jadi dia takut kalau kita lama-lama dia biarkan macam tu, rosaklah diamond tu kan. Jadi kita biarkan dia atas sikit macam ni. Atas sikit macam ni pun boleh. Nampak tak? Dia still cantik. Tak ada masalah. Ini kalau daripada jauh. Daripada jauh, orang kalau tak kenal kita ni terus kenal tau. Terus kenal. Nampak tak? Anda boleh je screenshot dulu. Tak ada masalah. Sebab cincin diamond ni insyaAllah masih lagi available dekat bilik pameran Habib Ampan 2. Sebenarnya kurang pasti kalau bilik pameran yang lain, kalau dekat bilik pameran Habib Ampan 2 masih lagi available. Okay? Anda nampak dekat bawah ni ada showroom hotline kan, warna merah ni. Warna merah ni anda tekan je, dia akan directly bawa anda ke kita punya apa ni orang kata? Showroom hotline. Anda boleh berhubung dengan bilik pameran yang anda nak shopping lah. Berapa harga emas 916 hari ni? Harga emas 916 hari ini selepas potongan RM12. Okey, selepas potongan RM12, RM596. RM596 sahaja. Jadi untuk siapa-siapa yang nak nikmati potongan RM12 di bilik pameran kita untuk emas 999 dan juga 916, cepat-cepat datang ke sini. Cepat-cepat datang ke bilik pameran. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk cincin diamond yang lain pula yang boleh juga dijadikan sebagai cincin perkahwinan. Salah satunya yang ini. Kan kita bila cakap cincin perkahwinan, kalau tak besar, kalau tak nampak, kalau tak apa ni orang kata kilau, tak jadi cincin kahwin. Anda boleh grab yang ini. Ini antara salah satu cincin berlian ataupun rekaan cincin berlian yang available di bilik pameran Habib Ampan 2. Cantik kan? Sampai dah baru gerak-gerak sikit je dah kilau-kilau dah tu. Okey, untuk yang ini berat diikat menggunakan mutu emas 375. Mengandungi 75 round cut diamond. Nampak tak? Diamond dia in total of ada 75. Harga dia 2699. 2699. Cantik. Okey, cantik dekat situ. Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab, anda boleh grab. Nampak tak kilau-kilau? Ini boleh dijadikan sebagai cincin kahwin. Cincin kahwin kita kalau boleh nak besar. Nak besar, nampak tak? Ini kalau daripada jauh ni, setting dia pun tinggi. Setting dia tinggi. Cincin kahwin memang kena extra. Memang kena extra. Okey, nampak tak dekat situ? Saya dah tunjuk dekat anda. Anda boleh grab dekat bilik pameran Habib Ampan 2. Harga dia saya ulang lagi sekali. Yang ini 2699. 2699. Okey, 2699. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau anda nak sedikit simple, okey, dia hanyalah macam ni. Dia bukan bentuk bulat tau, dia berbentuk pear ataupun teardrop begini pun boleh. Sebab uniknya cincin ini, dia bukan ada round cut diamond saja. Kalau kita tengok betul-betul, anda nampak tak dekat tengah tu, itu adalah tapered cut. Tapered cut dia macam mana? Dia petak. Dia petak besar macam tu. Jadi kalau anda berminat, okey, anda boleh dapatkan. Anda berminat, anda boleh dapatkan dekat bilik pameran juga. Yang ini memang kilau-kilau. Sebab apa? Ada in total of 53 diamond. 53 diamond. Berapa harga per gram hari ini? Potongan, kita berikan potongan RM12, menjadikan harga emas 916 adalah 596. Okey, 596. Ini dia. Alright, jadi kalau anda berminat, ini salah satunya lagi. Okey, kalau ada suka yang ini tadi pun boleh, ataupun yang ini. Kalau nak betul-betul besar lah kan, daripada jauh orang nampak, ini dia. Nampak tak? Yang ini anda boleh grab. Yang ini memang cantik lah jugalah. Sebab ini kalau daripada jauh pun orang boleh nampak juga. Detailing dia tu, kalau anda nampak kan, dia ada round cut diamond dan juga tapered cut diamond. Tapered dia bukan dekat tengah tau. Tapered cut diamond dekat sisi kanan dan juga sisi kiri. Nampak sisi kanan dan juga sisi kiri. Jadi dia lain sedikit. Biasa kalau kita ada cutting diamond yang berbeza, kita akan letak kat tengah. Tapi yang ni kita letak pada dia punya band. Nampak? Dekat sini dan juga dekat sini. Harga dia pula, okey, harga asal RM20,000. Harga asal RM20,000. Harga yang sekarang ini kita bagi dekat anda selepas potongan harga RM12,000.
12,000. Hai Kak, hello Kayla. Ya saya. Yang pair card ni boleh buat engagement? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Sebab apa? Dia tak syarat sangat pun. Dia simple. Dan yang bestnya, anda bukan beli silver ke apa, tidak tau. Anda nampak tak warna white gold ni semua emas. Dia ada nilai. Ada nilai. Jadi kalau anda nak jadikan sebagai engagement ring, anda nak jadikan sebagai cincin pertunangan merisik, boleh. Tak ada masalah. Yang ini saya nak ulang lagi sekali. Harga dia adalah 1,790. 1,790. Cantik. Okey. Itu perak atau emas Kak? Yang ini emas. Yang ini memang emas. Kita kalau item diamond dekat Habib, ianya semua diikat dengan emas. Ianya sama ada emas 375, emas 585 ataupun emas 750. Tapi tak adalah diamond yang diikat menggunakan emas 916 ataupun emas 999. Sebab apa? Sebab 916 dan juga 999 sifatnya lembut. Bila sifat dia lembut, kalau nak mencengkam diamond tu agak mustahil untuk dia tak senang tercabut. Kita nak elak isu-isu sebegitu. Jadi untuk item diamond paling tinggi kita boleh pergi adalah untuk emas 750. Okey. Kalau ada yang kecil je, okey, dengan Sabina sekarang ni, Sabina tak banyak pilihan, okey. Yang Sabina ada yang ini saja. Kalau anda berminat, anda boleh screenshot je dulu. Kalau anda berminat, anda boleh screenshot saja dulu, dapatkan bersama dengan staff kita di bilik pameran Habib Ampang 2, okey. Nak tengok lagi diamond yang bling-bling? Boleh. Ini tadi Sabina dah tunjuk belum yang ini? Sebenarnya dah tunjuk belum yang ini? Yang ni Sabina dah pakai. Okey, sebenarnya yang ini dia satu set dengan yang ini. Dia satu set. Okey, kalau anda berminat dengan yang Sabina pakai ni, harga dia 4,539. 4,539. Kalau berminat dengan yang lain, ini tadi Sabina tak tunjuk lagi. Yang ini. Nampak tak? Ini dia lain sedikit. Dia sama juga. Dia bukan tapered cut tau. Dekat tengah ni dia adalah baguette cut. Lain sedikit. Okey, dan ada round cut diamond. Yang ni pun sesuai nak jadi sebagai cincin merisik ataupun cincin bertunang. Harga dia 2,190. 2,190. Cantik kan? Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab yang ini pun boleh. Sabrina ada banyak cincin berlian dengan Sabrina sekarang ni. Next, sekarang kita tunjuk yang sesuai untuk dijadikan sebagai cincin merisik bertunang saja. Siapa-siapa yang nak boleh saja screenshot, tak ada masalah. Yang ini sesuai. Diikat menggunakan mutuk emas 375, ada 42 round cut diamond. Harga dia pula 1,499. 1,499. Okey, 1,499. Jadi untuk siapa-siapa yang nak grab ni, anda boleh grab lah, tak ada masalah. Nampak tak cantik kan? Dia seolah-olah macam kita stacking dua cincin, tapi sebenarnya satu cincin yang sama. Dia adalah satu cincin yang sama. Berlian penuh. Okey, diikat pula dengan emas 375. Nampak tak? Warna white gold ni semua adalah emas tulen. Ada nilai, boleh jual balik, tidak ada masalah. Misal kata kalau anda nak cari untuk pakai hari-hari, Sabrina, saya nak cari cincin untuk saya boleh pakai hari-hari, nak besar, anda boleh dapatkan ini. Ini sebenarnya tak adalah besar sebab halus-halus itu. Yang dia punya satu-satu ni dia halus. Okey, jadi boleh je nak buat pakai hari-hari juga. Cantik ni. Sebab dia ada pelbagai size of diamond. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil balik, macam gitu. Placement diamond dia pun berbeza. Jadi kalau anda berminat dengan yang ini pun boleh, tak ada masalah. Nanti jangan lupa update harga buyback ya. Boleh. Saya harga buyback 916 467. 467 999 509. Okey, dapat tak? Dapat tak untuk saya itu adalah harga buyback emas 916 dan juga 999. Sekejap, sebenarnya nak tunjuk lagi satu yang ini. Kalau anda seorang yang orang kata sukakan simplicity dalam kita punya barang kemas ke, dalam kita punya hari-hari ke kan, anda kena grab yang ini. Anda kena grab yang ini. Nampak tak dia punya berlian? Wow, ini memang cantik. Berlian dia penuh ya. Penuh. Nampak tak tu setting dia? Okey, nampak tak setting dia? Bila kita pakai, wow, nampak wow macam tu dekat jari kita. Ini adalah kita punya cincin berlian diikat menggunakan mutuk emas 375. Ada 24 round cut diamond. Harga dia 5,460. Kalau anda berminat, anda boleh screenshot juga.
Cantik kan? Sabna suka yang tu. Sebab apa? Sabna memang suka benda yang simple. Bila kita nampak yang ni, Sabna memang fall in love sangat-sangat. Sebenarnya memang fall in love sangat. Jadi kalau anda berminat pun, anda boleh dapatkan di bilik pameran Habib Ampang 2. Okey, Ampang 2 ke Ampang 1 boleh, tak ada masalah. Ya betul, harga cuit ini dengan harga Buyback sama. Dulu dia berbeza, tapi sekarang kita dah samakan dia. Harga cuit ini dan juga cuit cash sama. Okey. Eternity ring yang full belian. Cantik design setting view tepi. Betul, memang cantik sangat-sangat. Yang ini kalau anda tengoklah lagi sekali, dia punya bahagian tepi tu, kita sukakan detailing tau. Kalau kita beli barang kemas, apa yang kita paling tengok adalah detailing pada barang kemas. Lagi detail, lagi kita rasa nak beli. Tapi anda kena bayarlah, kalau lagi detail tu biasanya lagi tinggi sedikit harganya. Lama dah saya tak join live Habib. Ya ke? Itulah Fatihin. Hari ni ada colour gemstone ke tak ada? Topik kita hari ni berlian saja. Okay, noted. Thank you. Alright, sama-sama. Okay, sudah tepat jam 3 petang. Terima kasih sangat-sangat yang dah bersama dengan Sabina selama 30 minit. Nak tengok barang kemas berlian kan? Ramai juga yang komen-komen. Jangan risau, untuk 30 minit yang seterusnya nanti Sabina akan berada di Facebook. Jadi sama-samalah kita beralih kepada Facebook pula. Okay, kita jumpa lagi nanti.